Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak buat video dekor sikit lah dekat walaupun banyak hilang dekor biasa-biasa je. Cuma saya nak letak wallpaper je dekat dinding. So ni saya dah beli dah wallpaper dekat Mr. DIY. Harga RM11.50 kalau tak silap saya. 10 meter brick, yang corak brick. Saya rasa 10 meter ni cukup lah untuk ruang dekat top dinding top tu kan. So saya ambil yang ini untuk dinding. Saya ambil juga dekat Eco Shop. Pergi juga lah dekat Eco Shop, beli wallpaper yang saya letak dekat rak yang bawah TV saya tu kan. Jadi saya tengok warna dia macam mengamput masuk dengan apa tu, banyak top yang saya letak dekat kitchen top tu. So yang ni kita akan letak balik dekat shelf tu. Jadi dia senada lah. Saya ambil lampu LED untuk decoration. Yang ni dia pakai bateri AA. Tak mana nak letak macam nanti dulu lah kan. Eco Shop juga. Eco Shop saya beli. Ni tempat saya orang susun pinggan. Dia boleh letak 3 pinggan lah. Dia punya shellac dia tu licin elok lah. Okay, yang ini saya nak buat letak apa tu, papan potong. Sebab saya beli juga papan potong. Yang ni saya beli dekat Eco Shop. Sebenarnya dah guna dah test guna kan. Okay, dalam banyak-banyak Eco Shop punya papan potong, saya rasa yang ni nampak dia kualiti sikit. Saya rasa berbanding untuk beli. Papan dia memang dia elok sikit lah. Ada jenis macam ni, ada lubang kat sini. Kalau boleh tengok lah kat Eco Shop. Lepas tu dekat DIY saya beli juga lah papan potong. Papan dia lebih tebal lah DIY kan. Harga dekat RM9 juga lah. So yang ni saya guna untuk potong-potong bawang, sayur macam tu lah kan, buah macam tu kan. Yang Eco Shop punya ni sebabkan RM2 je, kita guna untuk potong-potong protein. Dekat Miso, saya pergi Miso juga. Saya beli cawan yang jenis besar punya ni. Cantik lah seramik dia. Dia bercorak atau tak? Dia corak-corak ni. So saya ambil dah 3. Ambil juga mangkuk macam ni. Mangkuk sup. Sebab kita tak ada mangkuk sup yang apa tu, jenis deep sikit macam ni. So sebab tu kita ambil juga. Saya pergi Value Buy. Saya beli ni saring minyak. Sebab kita tak ada lagi penyaring minyak kan. Dia macam ni. Dia ada silikon kat bawah ni, kita elak dia kecil. Ada sekatan liter juga. Ni kita beli untuk saring minyak yang dah guna. Dia ada. Harga dia pada RM29. Harga 1.5 liter punya. Lepas tu dekat Happy Home. Kita pergi Happy Home juga. Saya beli ni. Beli ni papan. Boleh macam tu. Saya ni saya nak buat letak apa tu dekat saya punya seasoning punya balang-balang tu. Dekat Happy Home juga ni saya ambil pokok ni, pokok Monstera Artificial ni. Okay, dia cantik lah nampak. Sebab dia macam Monstera dia bintai-bintai. So untuk decoration kat atas shelf pun okey lah. Letak kat dapur kan, biar nak seri kehijauan sikit. Lepas tu ni saya beli dekat Shopee. Masa tu dia buat promosi harga RM1. Dapatlah satu ni harga RM1 je. So saya ambil 2. Satu lagi tu saya dah pasang lah dekat saya punya tempat letak sampah kan. Tong sampah tu, drawer tu sampah tu. Sebab yang lama tu dia dah bengkok. Suami saya punya kerja lah, dia tarik macam mana. Tahulah dia setukaknya habis bengkok dah benda tu. Lepas tu saya beli jenis macam ni lah. Sebab yang ni dia nampak kualiti sikit lah, dia kuat. Dah lah kuat, kukuh.
besi dia pun orang kata apa, kualiti dia tinggi. Lepas tu murah, RM1 aja. So beli dua, RM2. Dapat diskaun shipping. Dia kira shipping dia RM1 jugalah, RM1.8 tu apa tak. So boleh lah. Dua item ni. Okay, so itu sajalah. Kita nak start dah sebab saya tak nak buang masa. Kita nak ambil anak sekolah lagi. So kita akan start buat kunci dulu lah wallpaper ni. Saya pasang sampai ke bawah tu. Okay, so dah siap dah kita pasang wallpaper ni. Cantik juga lah kan. Nampak macam mosaic betul. Cantik lah. Saya pasang sampai dekat bawah tadi kan. Habis semua tu, satu gulung. Tinggal baki yang ni je. Sikit je tinggal. Okay, so saya kena stop dulu lah sebab nak dekat pukul 12 dah. Nak pergi beli lauk nak masak. Nanti pukul 2 nak pergi ambil anak pula. Petang nanti kesambung saya nak balik chef tu pula dengan wallpaper yang ikut shop tu.
Saya beli LED yang lain. LED jenis macam stiker ni dekat Mr. DIY. Yang ni harga dia RM7.90 1 meter. So yang LED yang saya tunjuk tadi tu tak jadi guna lah. Yang tu untuk decoration lain je lah. Sebab macam tak apa-apa sesuai yang tu. So kita akan guna yang ni. Yang ni pun dia pakai bateri 2A juga. Sama juga. Cuma 3. Dia pakai 3. Dia tak ada colour warm white. Dia cuma ada soft light. Macam ni je. Kalau warm tu lagi cantik lah rasanya. Okey ke tak Saya pun tak tahu lah okey ke tak. Macam tak okey pun ada. Tapi boleh lah. In case kalau tak ada current ke apa ke, function lah juga dia kat situ kan. Tengah tunggu akar dia tunas. Nak try tanam. Dah boleh dah ni rasanya. Tu pacak dekat depan tu. Sekejap lagi asam tadi. Dah cabut tempat letak tu, dia tak boleh nak lekat dah lah. Dia terkoyak terus. So, kena buang lah yang ni. Aku shock ni. Ni saya beli dekat DIY tadi. Tapi yang ni jenis, bukan jenis stiker. Kita ambil yang jenis suction ni.